Hah? Tunggu kopi? Kalau tak tunggu kopi, tu dah cap. Ni right. Kopi apa siap? Sata. Boleh. Boleh. Daripada kita pergi luar negara, Thai, Vietnam, Brunei, luar negara lah, lebih baik kita apa? Lebih baik kita support. Lebih baik kita support industri tempatan. Pergi orang jangan pukul aja. Instead of kita pergi luar negara, kita support industri lokal tu, baru kita makan kat luar. Pusing. Ni Bila kalau sini panas. kuah cano. Alright, ni tak tahulah, macam baru juga barang ni. And then ni Vanna Mocha kat KSS Cafe. Itu ah. Kalau aku mabuk kau bawa kereta. Kalau aku mabuk kau bawa kereta. Kita sampai Tahu. Kalau aku mabuk kau bawa kereta. Dia alkohol yang halal. Jadi dua alkohol. Satu alkohol tak mabukkan, satu juga alkohol memang memabukkan. Tak, itu memang mabukkan kalau terlalu banyak. Ni tak banyak kot. Kalau badan kau kuat, kalau badan kau kuat ni, Okey je. dia pressure ni. Okey je manis. Tak ada apa. Okey lah. Kita apa? Lupa. Tu dia sik ke? Oh, dia baik. 4. Oh, banyak gila. Rasa. Boleh. Paksa. Jadi isu. Tu kan? Boleh caramel. Rasa? Susu. Susu aneh tu. Tak dalam. Dah. Siku dia sangat bagus. Cuma bukan main bang. Letaklah. Buat Cino. Baik, mana dia kau beli dah. Ya. Tu dia kau dapat kawan manja ni. Kawan manja tak Tak ada lah rasa apa. Pedas sangat kan. Normal lah. Tak manja. Sedap padu. Ha? Macam air mendek. Banyak caramel. Ni banyak vanilla. Ni lah. Mocha. Ni kau buat tu. Jangan. Susu bro. Biaya ada biaya. Ada caw lah. Hata. Kenapa dia tak tuang dia dalam plastik tu sebenarnya? Aku tuang lah kau dia.
Kenapa kau nak makan nasi tu kan? Sana sudah. Oh ya. Not bad. Ni, kalau kau nak kuah macam ni, lepas tu kau campur, kau potong kentang lah. Pasti. Boleh ya? Aku tak aku kalau plastik biasa apa? Habis kan? Habis kan? Plastik biasa kimia. Apa kat mana? Ya tu kata plastik. Plastik ni apa? Plastik ni ada buka ada apa? Dia akan kayu. Ha? Lagi tak? Sambung dalam perjalanan. Hai. Assalamualaikum. Hari ni kita nak gerak ke Pasar Payang. Kita nak beli barang merchandise sikit untuk keluarga. Duduk sini dulu dong. Merchandise ni belakang. Apa dia? Ni merchandise apa kita bawa? Bukan aku ni kambing ni. Barang-barang makanan sedikit kita bawa untuk apa? Balik dan masa damai. So kita nak gerak Pasar Payang nak beli merchandise, baju-baju sikit. Bukan baju lah, kain batik. Kain batik kan? Betul kan? Ada kain batik banyak. Kau nak beli apa? Kau nak beli kain batik? Yelah, kita settle dekat ke Pasar Payang dia lagi lah. So kita Awak je lah. jangan salah yang jumpa aku je. Ayo ada pi pula. Pi kacau pi. Pi kacau lah. Nak kat tepi. Tu. Tiba. Orang dia nombor tu. So sekarang ni kita nak ke arah Pasar Payang. Kita nak beli merchandise sikit. Dan kita akan laluan yang apa orang kata sebelah kita adalah pantai lah. Pantai je kita akan nampak laut Terengganu. Dan juga kita mungkin bakal nampak pelantar minyak dekat apa Terengganu lah. Terengganu ni kalau kat Amerika kita panggil dia Texas. Sebab dia banyak pelantar minyak. Dia orang gitulah. Ini dia. Selamat tinggal. Betul kan? Oh, dalam semalam kan? Nak bila ada kiri ni. Selamat datang ke Kuala Terengganu. Oh, bila semangat lah semangat. Dah 2 kali 3 kali aku dah cakap rakam lagi dekat. Go. What's up? Selamat datang ke Terengganu. Kuala Terengganu, here we go. Mic tak pasang. Ni nak keluarkan 50 sen. Habis semua kad aku keluar. Kau pakai guna kad eh? Tak ada. Ada wave kan? Ada wave. Wave. Situ ah. Sekarang rakam. Oh, mancing tak mancing kan? Tak hidup kan lah. Okay, so connectkan dengan Bluetooth. Ada customer check bang. Siap. Dah. Dah. Ada. Tu je. Rata-rata. Jangan tengok kamera tadi. Ha? Dia dah kamera tadi. Test. Duduk dia apa? Ha? Duduk apa? Cari kain batik dengan kain pekat. Baik kan? Kau dah slow batik. Macam seluar kau dah kan? Seluar aku tarik tu. Betul tak? Aku beli tapi isau pula aku dengan kau ni. 350. Mana?
keluar tu. Pusing-pusing dulu lah. Boleh. Nak pusing ke? Boleh tak boleh main? Kau nak batik macam mana? Kan batik macam mana pun tak kisah design. Cantik. Yang murah. Blok. Yang murah. Tak kisah bentuk. Tak. Janji Ni besar. blok lah. Cetak lah. Rasa habis. Test satu, test dua, test tiga, test. Satu RM22, 5, 100. Okey. Ni main? Kau main? Apa ya? Itu. Kena gini. Ni kan batik. Kau dekat. Tanda sekejap Dengar sekejap mic aku. Aku nak ke tandas tu. Ambil tu. Amal pegang. Nanti kata kat ada bunyi kluk. Mana tandas? Tandas juga? Assalamualaikum. Tengok dulu boleh bang? Cari kain batik dengan kain pelikat. Macam saya jahit tu je. Apa? Macam saya jahit tu je. Siap. Saya rupiah dulu. RM4 jahit. Dia RM10. Batik printed lah. Ini batik tuan kita. Okey. 18 sebagai abang RM15 saya jahit. Kalau yang ni RM15 ni belum jahit. Tapi sebagai abang 14. Batik yang belum jahit. Dia yang belum jahit tu dia untuk yang apa macam cover mayat tu. Bukan, itu batik lepas. Oh, ini yang cover jenazah tu. Batik belum jahit. Ini batik dah jahit. Bagi abang saya jahit ni 15. So ini batik halus dengan kita juga. Yang ni 28 1400. Yang ni batik 3 serangkai ni 28 1400 juga boleh campur, tapi ini batik Indon ni batik dengan semua ni saya jahit. Yang ori Terengganu bang? Batik Terengganu 1 2. Batik halus dengan batik klasik. Boleh tengok dulu bang Ni saya buka untuk macam. boleh. Ini batik Terengganu kita lerang besar. Reflesia. Jadi panggil dia pucuk rebon. Dan kita ada juga Terengganu lah, batik asli Terengganu. Di belakang ni kepala dia, kepala batik. Tapi kalau ikut bahasa buku dia pucuk rebon. Sekejap bang, abang ulang balik bang. Dah lalang abang nak cerita, kita bagi mic. Nah bang, tak apa bang. Tak apa, saya beli jangan risau. Bawa saya beli. Tak ada, abang cakap je. Abang Spontan. Ha? Spontan. Apa? Tak apa, abang spontan pun tak apa. Saya tak perlukan skrip pun tak apa. Abang cerita je. Abang cerita. Saya beli jangan risau, saya beli. Saya beli betul. Abang cerita je. Saya sudi dengar, serius saya sudi dengar. Saya suka sejarah. Abang cerita. Tak apa, abang cakap tak apa, abang spontan ke salah pun tak apa. Okay. Tak jadi lah. Boleh, abang cerita je bang. Kalau yang ni kena. Abang kat baju bang, cantik bang. Okay. Kalau yang ni saya ada batik Terengganu ni ada 2 jenis lah. Satu yang batik klasik. Satu lagi yang batik halus. Batik halus Terengganu. Ni beza halus dengan yang sarung ni. Beza dia kalau batik klasik ni, Okey. abang akan nampak dia ni belakang ni ada pucuk rebung. Ini pucuk rebung. Pucuk rebung ni kalau bahasa buku lah, kalau bahasa Terengganu kita panggil kepala batik je belakang ni. Pucuk rebung ni nama dia pucuk rebung. Kalau abang ada nampak longkang dia, ini longkang dia, lepas tu ada dapat segitiga ni, ini pun nama pucuk rebung. Tapi kalau tak ada longkang dia ni, dia tak panggil pucuk rebung. Dia kena gabung sekali. Okay. Komplit lah dia punya apa, falsafah dia. Ya, betul. Okay, Kalau yang macam ni, okey. Yang ni batik modern.
batik moden kalau abang tengok ni, belakang ni kepala batik tapi dia tak ada longkang. So yang ni tak panggil pucuk rebung. Okay, kalau pada segi bahasa tu memang kita nampak kepala batik lah. Ini belah belakang, belah depan. Tak ada. Ini batik asli Terengganu tapi yang ni batik moden. Kalau yang ni batik klasik. Batik klasik ni corak dia daripada 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, dia punya corak dia sama je. Cuma beza dia warna sikit lah. Dia touch up warna ni warna cantik sikit sebab dia guna ni dye sutra. Warna dia. Itu beza dia. Ni pattern yang ni ada berapa banyak bang dalam Yang ni dia tak tentu. Kalau macam dia sentiasa berubah setiap 3 bulan dalam setahun tu ada 2-3 kali dia berubah design dia. pattern ni lah. Dia tapi nanti next time 10 tahun dia akan keluar balik. Dia dah stok dah untuk 2-3 tahun Dia akan recycle balik. Dia dah campur baru balik. Lepas tu nama dia batik klasik. Kalau abang tanya orang lama-lama dulu, kalau dia tengok corak ni, oh ni dia dah dulu. Tapi sebab dia perbaru balik. Dia ulang balik. Dia ulang balik dia yang sama. Kalau ni batik moden. Batik moden ni yang terbaru lah. Maksudnya corak-corak dia sebab dia campur sikit batik batik Terengganu ni dia campur sikit dengan ala-ala batik Jawa. Dia ada campuran sikit. Kalau yang saya nak yang pure Terengganu je bang. Ni pure Terengganu juga. Cumanya yang ni sebab batik kan kita punya batik ni dengan batik Indonesia dia lebih kurang. So ini dia panggil batik halus. Kalau nak batik Terengganu asli yang kata klasik yang macam ni lah yang saya tunjuk tadi ni. Ini batik klasik. Yang klasik apa? Yang klasik ni ada berapa bang? Ada banyak lah. Tetap saya beli berapa dapat berapa? RM3.50 tapi saya bagi kat abang ni RM15 set jahit. Kejap. Saya nak dalam 9 kot. 10 lalu lah bang. 10 lah jangan lah. 10. Abang nak pilih kat dalam ke atau pilih kat luar? Apa? Pilih kat dalam ke? Dalam. Ha. Alamak, abang tolong pilih kan boleh tak? Boleh. Saya bab pilih-pilih ni tak adalah. Sangat. Masuk dalam. Dia mana sebenarnya? Kita orang daripada Selangor datang sini sebab apa? Bercuti. Dari you ke? Tak. Kawan saya yang you kat sini. Saya tak ada tu pun saya just ikut je lah dia ajak apa bercuti kat sini sekali lah. Abang tengok ni 1, 2, 3, 4 baris ni semua yang batik klasik kita. Abang nak tengok yang mana? Abang nak campur-campur ke apa ke? Abang ni suruh. Nak yang warna gelap-gelap boleh bang? Boleh gelap boleh. Gelap-gelap. Boleh. Masih. Saya tunjuk abang tengok Okay. Ni semua lawa-lawa jangan risau. Sekejap Dah colek. Sekejap bang, ada orang call kejap. Boleh. Mana tadi? Okey. Cuba SOU balik ni. Mana bang? Ya. Pilih Pilih abang naik mana? Masa berkenan di hati, di mata. kalau ikutkan nak yang okey. Yang heran 1. Okey. 10 kan? 10. 10. Yang corak memang pure Terengganu ni bang. Ya, semua. Jangan risau. Ini corak Terengganu yang basahan punya. Untuk basahan. Canting belum ada stok lagi. Sebab kain putih tak ada stok. Dia tak cantik dah sekali dia pakai blok-blok tangan. Blok tangan. Tapi Cak tangan. Kalau adik nak cik ada yang kain pasang je. Sarung belum lagi. Ada je kedai kawan tu tapi mahal lah selai 45. Dia nak beli ke? Ya. Tu. Banyak lagi ni kali-kali gelap kalau abang nak ni. Abang tunjuk bang. Sama je. Cuma sama yang saya asingkan ni dia berbeza corak. Adik asingkan yang adik nak. Lepas. Tu belum. Yang ni petik sarung dia. Petik sarung untuk pakai. Kalau yang pasang ni dia pakai blok tangan ni. Ini pun lawa. Kalau abang nak yang lain lagi, yang ni batik marble. Lebih ke batik marble dulu dah ada dah batik ni. Ni batik marble. Kalau yang ni dulu batik discah dia panggil. Nama dia. Ni satu. Ni batik discah. Apa lagi? Ada apa lagi? Ada lagi kalau yang macam ni. Kalau abang ambil ni tadi ni batik masaman ni. Lebih kurang nama dia. Sekali bang.
Ni. Yang ni corak dia batik Masaman ni. Corak dia ada 3 warna je. 3 ataupun 2 warna. Dia panggil dia batik Masaman ni. Kalau batik Pelangi ni dia panggil batik Maba. Batik Pelangi. Yang pink satu. Pink ni dia corak dia nama dia batik discharge. Boleh. Satu. Ada berapa lagi? 1 2 3 4 5 6 lagi 4. Tunjuk lagi bang. Boleh? 10. Lebih kurang dah ni. Kursi ni. Boleh. Kanan kiri tengok. Okey. Boleh tak? 10. Design lain-lain. Okey. Kau nak mic Mic ni. Kau nak mic? Tak. Banyak apa-apa kat. Ada. Tak, ada abang tu nak ceritakan apa sejarah cerita dia tu aku bagi pakai. Kejap. Sekejap. Tak nak terang. Terang kan? Nak yang gelap je bang. Gelap. Yang gelap hijau ni. Hijau, purple. Gelap dah. Semua dah gelap-gelap pun. Ini ke memang ni kat pasar payangan lama? Acik. Yang ni belum ada lagi. Yang ada sekarang ni Yang ni hitam ni. lama. Batik ni. Dia memang peniaga asal dah. Yang asal. Ni. Yang peniaga baru tu sikit je. Baru kedai gitu je. Kalau gelap. Ni boleh ni. Kat dulu sebelum Sekali. Batik ni. Tiga. datang dulu pasar payang duduk atas ni dah. Cik rasa mungkin awak tengah sekolah rendah lagi dulu lah. Tahun 90. Satu lagi ya? Masa tu cik duduk kat atas ni dah. Tapi kedai bawah Berapa lagi? Satu lagi. campur barang runcit, barang basah masa dulu. Lepas tu yang second tu Ni dah ada bang? pindah Belum. ke Belum. yang bawah. Boleh. Okey. Yang ada sekarang ni dulu kedai kain dengan Kenapa Lagi ya? Yang plakat? Kebaikan ada bang? Plakat ada? Mana? Kat luar. dekat sekarang cik tengah promosi. Adik ambil 400 siap jahit dah, tapi promosi sekarang ni ada tambah RM10 dapat 5 helai. Boleh lah. Dah ikan plakat dulu. Contoh ni. Beli baju kelawar kat aku macam tu. Kau nak kenapa pakai baju kelawar? Aku dah kata mana. Nak bagi mak aku. Dia ada DNA sikit tu. Banyak yang brand mana? Gajah Duduk ke Mangga? Yang ada promotion tu bang? Yang promotion. Dua-dua ada promotion. Yang ni dengan ni. Gajah Duduk dengan Mangga. Apa Yang- beza dua ni? Yang Gajah Duduk ni, yang Mangga ni kain dia tebal. Okey. Kain dia tebal. Kalau yang Yang Mangga, kain serap air tu ada tak? dulu serai. Yang sah. Asal nak serap air. Kalau ini benar 5,000 yang saya buka kabar ni. Kalau yang ni baju duduk ni dia baldu. Beza dua. Kalau yang ni dia tebal, ini dia baldu. Itu selesa dia. Tapi yang ni promotion punya lah. ya, 1400 sampai tambah RM10 dapat 5 helai. Sekejap. Nak warna yang Kalau gelap macam- juga. Gelap juga boleh tapi benar yang brand mana? Kita nak campur. 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 Janji 5. Tapi yang Gajah Duduk ni memang dia kalau orang Terengganu kabur dia speseng. Speseng ni maksudnya dia sama je dia petok-petok dia main gitu je. Beza dia warna dia je. Dia main random. Lembok man. Tak ada yang nak berembok. Yang ni warna gelap je lah. Macam tu je. Sangat cerah lah. Dia yang tebal tu serap air juga bang? Serai. Ini jangan risau serai ya. Dia jamin. Ni lah. Ni dah bang. Cantik kan? Coklat ni. Tu.
Okey. Satu. Tak gelap bang. Nak gelap pun. Boleh bang? Boleh. Okey. Tak nak. Tak nak. Jom buka tu kan. Yang tadi aku ambil tu. Satu lagi. Tak nak. Sebab dia ada merah, dia ada biru. Yang jadi dua warna ke? Dia corak dia sama je. Lagi dua. Gelap Gelap dah tu. Ni satu lah. Boleh bang? Boleh. Cantik. Okey. 5 kan? Masuk. Ni belajar duduk. Belajar duduk kan mangga. Ini duduk. Okey. Tan, boleh Tan. Boleh. Kau jadi rekaman. Ni cabut lah nak. Boleh bang. Boleh. Boleh. Okey, masih lah. Alright. Anis. Macam. Bagi tenis. Ini. Okey. Hari ni mana QR ada? dah menghabiskan total dekat 1000 lah. Kau 4 ekor saja dapat 400 lebih. 300 lah dekat atas lah. Lagi RM10 lah kan. Tak ada. Saya beli ni semua untuk mak. Anak mak kata. Untuk mak dengan apa? Ayah. Kain berikat ayah. Cek jodoh tu, Cik. Yes. Ayah suruh tu cek jodoh. Yes. Tak apa, Mak biar famous sikit. Dia tengah cari orang sini, dia kata, "Mana tahu jumpa." Kau main lantai je lah. Benda betul lah. Supaya ni ramai. Jadi dia tengok. Sia. Dari Kiriki. Berapa? Berapa cik? Dia nak tambah baju kelawar tak? Tak ada. Tak ada. Sebab dia kata dia terkejut juga. Harga-harga sini pun makan-makan sini murah dia kata. Berbanding kat tempat kita orang. Mana tu? Selangor. Berapa? 2.6. Bawa dah cuti kat dulu. Sebab saya belajar dekat sini. Kat Kobe, Kuala Berang. Dekat atas Kenyir. Saya belajar situ Politeknik Hulu Terengganu. Politeknik. Kuala Berang. Tak ada dia short form kan? Kita memang panggil Kobe. Gitu. Okey, saya beli. Terima kasih. Lama dah belajar situ. Lama dah, dekat 3 tahun dah rasanya. Lepas tu 3 tahun lama kok. Tak boleh nak ubah logat Terengganu. Kalau macam waktu belajar tu ada sikit lah. Tapi dah masuk intern dekat Selangor. Tu cakap Selangor balik lah. Hilang lah. Bila cakap Terengganu tu? Last belajar tahun lepas lah last. Tapi dari jodoh lah. Tak kena lah. Orang pakar. Okey. Orang pakar. Satu lagi? Okey. Akan berikat. Akan batik. Mak saya pun okey. Nak buat kita back ke? Boleh? Satu lagi. Buat dua lah. Masih pasal. So, Mungkin dia dah kejap. lagi 3 lah. 3 tahun lah. 3 tahun lagi Sekarang ni Acik rasa baru duduk sikit ni. Ada. Lagi 3 ke 4 lah. Sama-sama ni. semua. Sama setahun. So diorang kata, Nizam kau kan dah belajar kat Terengganu. Bawa aku tahu jalan Terengganu. So saya bawa diorang kat Dungun. Acik rasa berkawan. Betul. Ni cik. Okey, terima kasih bang. Saya beli. Terima kasih cik. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Boleh. Cakap gambar. Rakam gambar kedai. Rakam gambar kedai. Gambar. Ambil gambar Zan. Gambar. Gember. Ambil gambar Zan. Ambil gambar kedai. Gambar nama kedai sekali. Belakang. Bukan dia suruh ambil gambar. Belakang. Tak gambar lah. Masuk. Rekod gambar apa video. Sampai ada gambar kat sini. Apa-apa shout out to Muhibah Store. Alright. Kalau kau nak dapatkan apa masuk video. Masuk orang. Tiga sekali. Bagi abang tak gambar kita. Dia abang tekan je video ni. Zan, mau datang nanti boleh? Ada gambar. Boleh insyaAllah. Okay. Shout out to Muhibah Store. Terbaik. Alright. Tak gambar bang? Okay. Alright, Terima terima kasih. Terima kasih bang. Alright, terima kasih bang. Saya beli bang. Terima kasih bang. Baik, terima kasih. Saya bang. So kita dah settle. Ada? Kau rem tiba-tiba mic kat dia. Tak ada, memang aku bagi dia pegang. Aku betul. Mic nampak. Aku ingatkan mic kat siapa? Tolong. Sekejap, tolong pegang kamera jap. Aku nak Tak, aku suka pegang ni. gambar jap. Sebab aku nak letak benda ni. Apa?
Aku tahu mana ada parking depan. Ada ke mana? Kau duduk Terengganu tapi kau tak tahu. Baru. Ni apa belakang? Jom. Dari kat dulu aku tak kemat ni. Aku dah mic ah. Aku dah rakam. Nama ya? Mat jatuh bawah. Macam mana kau boleh jumpa kedai tu? Tak ada sebab aku tengok dia ada tulis RM10. Oh. Ha. Tapi RM10 biasa punya. Murah. So, tak ada murah. Boleh lah. Sebab dia ayah aku tengok research tu, dia kata kedai semua harga lebih kurang sama je. Tak, ada beza. Ada yang 20 ada Ha. Dia suka kadang dah bakar sikit. Kau kena pandai cari je. Ya. Macam ni lepas. Yang keluar RM10. Kalau tadi tu 40. Beri cantik. Ikut preference ni je. Yang nak kena bagi mic kat dia. Ha? Nak beli apa? Ni, bagi mic kat dia. Kira macam Nak test lah. Test suara. Test kekuatan mic dia. Sini best sebab kau boleh dengar ceramah waktu pagi. Betul. Dekat Selangor waktu malam tak je. tahu kan? Ha? Tak tahu kan? Memang terawat. Oh ya? Ha. Tak ada. Tapi aku tadi nak masuk toilet tau. Boleh lah. Apa tak boleh? Punya video. Kita pergi kelas tangan man. Nak beli kelas tangan tak tu? Boleh. Oh, kelas tangan. Beli tak? Mana? Tu kelas tangan. Kau nak beli kelas tangan tak? Jom. Wake up in the morning. Oh, Bagi start. Fokus tarik. Aku suka pun dia. Ini prestasi yang bukan suatu budi pekerti yang baik. Kalau kau tadi, Miza suruh belikan dia baju kurung. Aku ingatkan nak suruh dia pakai, nak suruh mak dia pakai. Rupanya dia nak pakai. Betul lah kata lah. Miza ni ada sedikit DNA G tu, G. Babi tu. Aku jantan tau. Aku dah kata dia ada sikit DNA G tu. Dia turun. Tolong Anis. Help the brother man. Aku suruh kat troli. Ah, boleh lah. Sorry dah. Okay, terima kasih. Pergi mana? Wake up in the morning. Wala. Wasa. Okay. Lompat. Wait. Suka. Sorry. Alah, jangan rosak kau boleh rosak repair. Memang betul kita berkicap. Tak masalahnya dia bukan mechanical engineer, dia electrical. Oh yeah. Kau tak beli barang ke? Tak, aku beli kapal ekor. Mizan lah, Mizan kena kod tu. Dia tak nak boleh hadiahkan untuk mak dia. Tak. Bapa tak nak, aku dah bertanya dah. Dia tak nak saya nak. Ni, emas mesti nak kan? Emas. Aku nak. Oh, kucing ke? Oh yo. Dekat kau kucing. Tengok semua nanti tempat ekor. Tepilah Mizan. Mana tuan dia? Kucing tu orang paya. Kucing apa? Kucing tu orang paya. Tu sumbing. Itu sebab apa? Baka. Sarah dengan kini. Di sesa. Ni, kau ada kat rumah ke? Ha? Kau ada kat rumah ke? Siapa aku? Tu? Ya, kau apa? Bila Syahir? Sana lah. 2 ekor. Tu kalau nak boleh ambil ah, aku kena bayar. Apa kena bayar? Kucing tu golden tu. Kalau nak, apa? Kena bayar. Oh bukan. So kucing tu sakit dia kalau nak ambil kan. Nak ambil lah bayar tapi jaga lah. Dia kidney dengan apa tu? Kidney dengan apa? Tahu. Tu dia pasal. Ni yang Aku nak besar betul letak pakai iman. Tak, dia nak kalau boleh yang kalau atas Tak, aku nak besar. atas kereta. Kalau dia tangan dia kena kepit pakai apa? Pakai tingkap apa? tingkap tu. Sini ada craft tangan. Original Terengganu ni man. ke. Man. Tapi kalau macam ni tak Man. adalah. Man, nani pun tak besar. Tak ada tu kecil. Aku nak Jenis betul-betul- kata kalau boleh atas bumbung tu penuh. Aku Penuh dengan tu. betul-betul belakang iman tu tak nampak iman. Ha. Ada terkolok lah.
Betul aku suruh Mizan. Mizan seksa tu. Mizan seksa tu. Ni, tak nak ni Mizan. Kat rumah kau. Aku laki. Kau memang terus bagi abang tu lah, nak abang Mike. Tak ada, dia mula-mula cerita-cerita kan. Lepas tu, daripada cerita-cerita tu kan, aku cakap, bang macam ni bang. Abang pegang mic, abang cerita. Saya, kalau abang cakap kat saya tak dengar seorang, saya nak dengar dalam video sekali. Dah cakap asal-asal mana tadi? Apa? Dah cakap asal mana? Aku cakap lah bang, saya tak nak yang Jawa ke apa ke, saya nak yang pure Terengganu je bang. Kalau campur-campur saya tak mahu. Ada kata nak lah. Mana? Tak boleh, kita nak balik lagi kan mampu nak kena roblox lagi. Tadi dia cakap apa? Kau tanya apa? Dia Tanya. apa ke kau? Bang, saya Kau nak tahu sini kenapa? Apa? Dia tanya apa ke kau? Tak ada apa? Dan dia kata, ni ke kawan yang awak kata tu? Tak ada, aku cerita lah. Dia tanya, apa datang sini, siapa? Belajar sini ke? Aku cakap tak, saya tak belajar sini. Saya tak belajar pun. Yang belajar kawan saya. Tak belajar pun. Dia tak belajar pun. Dia. Asal nak begitu dia tau? Kau Man? Kau belilah, kau ada duit. Bukannya kau Sayang dia beli. tak B40 tu. Apa? Kau sendiri kata sayang. Aku tak boleh buat apa. Depend kau tak pasal. Kau boleh slipper belakang tumit tinggi. Oh, suami dia. Nampak? Yang tumit tinggi lah. Nampak bingit tu, nampak? Mana? Yang dia nak tumit tinggi belakang. Hah? Kau tumit tinggi ni, kau nak tunduk aku gig sial. Tak, super crop. Oh, crop. Belilah. Berapa ringgit? Oh, ringgit aku tak tahu. Banyak tu kena slipper. Nego lah. Weh, itu perempuan punya shoot. Dia perempuan bunyi lah. Boleh je kalau nak pakai mi hitam. Tak apa lah, jangan gerak je. Hah? Perempuan bunyi pula. Aku laki. Yang main? Tak nak? Perempuan bunyi. Okey lah. Parking mana parking? Tempat kita parking. Tak ada apa-apa Tak tahu, macam kau lah. Tak ada. Kau tak ada beli apa-apa langsung ke? Tak ada. Aku dah pernah beli dah sini. Oh iya, lupa. Aku Memang belajar sini. Beli emas lah, beli emas. Beli emas. Aku punya RM8 ni. Kalau beli emas kan okey sikit. Kau suka beli emas? Azab. Wazak! Kita pakai sini ke? Tak, pusing mana? Oh. Sabar. Ni zaman malu pula, orang tak pada kamera. Banyak gila tu. Banyaknya orang jual emas. Ya. Akan dekat dengan Kelantan. Takkan Kelantan. Ini ambil gold. Ini Jeddah Jeduk gold. Jadi kalau beli dia kena Jeddah Jeduk. Ni apa? Samsi Gold. Okey. Sini banyak perniagaan emas. Kaya kayu tak tengok sini, kedai-kedai biasa. Sikit-sikit beli emas lah. Wah, emas, jewelry. So itu nampak lah. Banyak benda. Ni tak ada apa dah? Mana? ICT? Oi, ICT ke? Oi, Abi ya? Mana-mana lah. Kau tanya kau yang bawa. Kau yang tahu jalan, kita mana tahu. Aku tanya nak ke mana pun ni? Mana-mana lah kau nak bawa kita orang. Kita okey je. ICT? Boleh lah, Shah Alam. Boleh je Zan, Shah Alam lah lagi. Azan, turun saji. Tadi saya dah pusing sini je. Yelah, rumah sana. Mana owner dia tu? Tak hilang kucing. Kucing sakit tu. Bawah tu, kucing ke? Satu, dua, tiga. Tapi kos nak baik polis tu pun dah begini. Ya, mahal. Kalau betul Johor kan, dia kos router lain tu. Mahal sikit tu. Dia macam pemberdayaan manusia tu. Beauty Johor. Proposal kata mak aku, mak kata nak ambil Beauty Johor. Kata kos tinggi tu. Lepas mak kata tak apa. Mak awak ambil. Ambil lah, jaga. Makanan nak royal canin. Dia dulu kini yang dia bukan biasa-biasa tau. Yang SO punya tau. Kita makan kalau nak. Makan sini, makan tempat ni. Nak makan city kan? Siti mana? Mengarah ke arah balik ke apa? Mengarah lagi jauh. Tu jabatan kat sana. Jabatan ada makanan tak? Jabatan je lalu. Mana ada ni? Tu kawasan jabatan ada makanan?
Tahu. Kalau petang tak ada lah. Dia gambar dia kat belakang oh, jabatan oh. Di lawa. Saya nak pergi mana? Sekejap lah. Dia buka pukul 3. Sekarang? Maksudnya dia Dalam 18 kilo. lebih daripada drawbridge lah. Ha. Dah? Berbaloi ke ni? 18 kilo. Sekarang dah 210. Tak tahu, kau rasa berbaloi pergi ke sana okey je. Aku tak tahu balik untuk ikan celup tepung ni. Ha? Tak nak ikan. Sama je ICT ke Tak payah. UCT ke. Tak gambar drawbridge balik lah. Ada bang, Robis lah. Pasal Cina pun ada ni kan. Oh, lagi gambar di sini kan. Kita tak jalan lagi pasal sini. Tak gambar tu? Naik kereta pusing pergi pagi sana. Jom. Pakai sini je lah. Kan ni jalan kan. Tak parah lu. Bawa je lah pegang. Oh, lagi terus tu. Pergi je lah. Aku okey kalau korang okey. Jalan. Jalan. Nampak macam korang beli barang sikit. Ha. Tahun 2026. Nanti kita tunggu Mizan kahwin tak tahu tahun bila. Tapi mesti akan buat video juga. Time Mizan kahwin aku nak rakam ni kan. Bila aku rakam tu, time kau hari pertama tu pun aku rakam tak? Hari pertama apa? Ha. Hari pertama? Dia pasang apa webcam dalam bukan apa spy cam kat kau punya bilik. Tak. Aku kata kan. Tak apa, video kau meletup, nanti duit-duit tu aku bagi kau. Kalau Mizan kata okey, aku okey. Okay, Apa lah member ni. Aku pergi belakang. Macam mana? Mak ai. Bengkok penuh. Kau pergi belakang tadi tu kau bentuk kostum dia. Tahu. Jadi kan jadi. Spray kentut tu. Spray kentut? Spray busuk. Ada. 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 Saya nak beli lah. Shopee je. Aku nak beli dekat, aku nak letak dekat motor Mizan. Mana lah tempat yang kita nak pergi jalan-jalan kan? Sini, Aku lupa depan. sebenarnya ni. Depan. Jalan tempat lain pula ni. Depan. Ni kita lalu tadi tempat ni. Tadi. Sana. Ya. Oh, tak bayang Cap kambing. Muhammad Ali. Dia auto denoise tu. Auto apa? Denoise. Contoh macam ada angin ke apa kan, dia automatik. Dia Mati ni kan? sensor Lepas dengan bunyi ombak matikan lah. Ha. Tu pasal raya dia kan? Baru. Mana? Aduh. Susah cakap orang rabun sikit. Kuat angin tu. Fuh. Bahteraga tu. Amirul Bahtiar. Maksudnya Gelek Pro 2. gelang kamu Sedap ni. kuat wangi tau. Selamat. Aku rasa korang kena jalan depan aku sikit lah supaya aku boleh tahu kat mana longkang. Jangan aku jalan dengan korang macam itu. Terbabat lagi lah. Surah Nurul Iman. Exercise. Hari ni kita nak pergi ke jalan-jalan jap.